Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua penonton-penonton channel Defender Bosku? Okey. So hari ni saya nak buat mud flap DIY untuk kereta Defender saya ni. Jadi kita tengoklah macam mana jadi ke tak jadi hari ni. InsyaAllah saya akan kongsikan video ini untuk anda semua. Okey, sebelum kita pergi lebih jauh lagi, kita google dulu macam mana rupa bentuk mud flap Defender sebahagian depan ni, supaya nanti tak adalah kita buat mud flap yang pelik pada orang pula. Jadi kita cari dekat Google. So ini adalah gambar-gambar mud flap. Tu ada gambar bracket dan juga mud flap untuk kereta Land Rover Defender. Okey, so kita nak cubalah untuk bentuk mud flap tu jadi macam ni. Macam mana jadi ke tak jadi, kita tengoklah sekejap lagi. Okey, untuk nak buat bracket mud flap, terutamanya yang tak ada pada kereta saya ni adalah mud flap sebelah depan, bahagian depan. Jadi saya perlu cari bahan dulu. Bahan iaitu yang pertama sekali adalah getah mud flap, kemudian plate berketebalan 1.2 mm. Kita pergi hardware sekejap, kita cari barang. Okey. Bentuk plate yang kita dah tekap tadi, kemudian kita dah potong dan kita sudah tebuk lubang-lubang yang diperlukan lah. Okey, so sebenarnya yang ni kiri kanan, satu sebelah kiri, satu sebelah kanan. Cuma yang membezakan nanti adalah lipatan ni saja, lipatan untuk dilekatkan pada chassis body. Okey, sekarang ni kita lipat. Okey, kita pun dah siap spray kita punya bracket mud flap.
Jadi sekarang ni masa untuk kita pasang. Muffler kita untuk hari ni. So kita dapat sepasang muffler. Okey. Jadi belakang ada muffler. So depan pun dah ada muffler. Tu dia. Sudah siap muffler kita. Itu sajalah video kita untuk kali ini. Jadi kalau anda rasakan video ini dapat membantu anda dan juga memberi ilham ataupun memberi sedikit inspirasi kepada anda, jangan lupa subscribe. Okey. Sekiranya anda ada apa-apa cadangan untuk saya buat konten dalam video-video saya, jadi jangan lupa tulis di ruangan komen. Bye. Assalamualaikum.